Ini sebuah hikayat Jatara Bayu, Perang Bayang 1499, Hang Lekir. Di perairan Cina, Laksmana Hang Tuah berdiri di haluan, menilik ufuk yang bening pada riak seakan teranyam alamat leluhur. Laksmana Hang Tuah melangkah ke geladak dan memanggil Hang Lekir. Saudaraku, di antara kita berlima, engkaulah yang paling pantas. Berangkatlah ke Johor, sertai Datuk Bendahara bawa titah Sultan, dan siaplah berdiri bagi pihak Melaka andai gelanggang memanggil. Hang Lekir menunduk hormat. Baik Abang Tuah, hamba berangkat. Ismul Al-A'zam dibaca setulusnya. Seketika tubuhnya lenyap, laut berkocak, memanjang jejak arus seperti langkah insan meniti air. Arus itu menuju ke pedalaman, menyirat amanah berat serta janji lama. Tun Perak mengangkat sembah, peti kecil dibuka. Sebutir geliga naga diangkat, cahayanya menyentuh dada Puteri Setiawan. Geliga di rantai baginda menyahut, dua sinar berbalas seperti darah lama yang kembali beredar. Puteri Setiawan bersuara. Suaranya dalam tetapi menikam sehingga ke dasar hati. Dengarkan Datuk Bendahara, sebelum Melaka bernama Melaka, Parameswara berteduh di tanah ini 3 purnama lamanya. Di sini baginda mempelajari tertib alam, bagaimana angin menanggung hujan, bagaimana akar memegang bukit, bagaimana arus menatang pelabuhan. Baginda belajar menahan diri sebelum memerintah orang lain, menunduk sebelum ditinggikan. Baginda berjalan di ridip hutan, memahami bahasa elang, menatap air tasik hingga tahu susut pasang tanpa bertanya orang. Di bumi inilah Parameswara menimang berat kata dan ringan janji. Lalu baginda berangkat membina negeri di muara yang elok itu. Itulah Melaka yang kamu banggakan kini. Puteri Setiawan menundukkan wajah seketika, kemudian memandang ke arah rombongan Melaka. Namun lihat keadaan kalian sekarang. Hutan kamu tarah sehingga gondol, sungai berselut, muara menjadi cetek, laut kamu tambak, arus kamu lumpuh, rezeki ikan kamu berkurang. Asap besi memuramkan langit, rakyat kamu jatuh sakit. Kamu tegakkan negeri tetapi kamu heret alam keruntuhnya. Apabila arus mati, pelabuhan mati. Apabila pelabuhan mati, Melaka rebah. Itukah yang kamu inginkan atas nama kemajuan? Tun Perak berlutut dengan lebih rendah, namun nadanya tetap berwibawa. Ampun tuanku, Melaka sedang berdiri di simpang dunia. Feringgi di barat, Siam di utara, Belanda mengincar dari selatan. Jika tidak kami bina benteng, kami akan dijarah. Jika tidak kami kuasai laut, kami akan ditawan. Benar tuanku, ada khilaf dalam kegopohan kami, namun niat kami hanya untuk menjaga bangsa supaya tidak jatuh hamba di atas tanahnya sendiri. Rakyat memerlukan atap, pelabuhan memerlukan tambatan, pedagang memerlukan laluan. Kami pikul beban yang sama beratnya dengan duka tuanku terhadap alam. Puteri Setiawan berdiri, cahaya geliga di tangannya meredup seperti senja terakhir. Tuanku Parameswara meninggalkan Johor dengan tertib alam yang terikat pada hati. Jika anak negeri baginda lupa akan tertib itu, maka anak negerinya sendiri yang akan menebusnya. Esok, tatkala matahari rembang, hadirkan wakilmu. Jika dia mampu menewaskan Cempaka, penjaga naga air di Johor ini, Johor akan berdiri bersama Melaka. Jika tidak, biar alam yang menjadi saksi bahawa kami tidak menukar jiwa dengan janji-janji kosong. Rembang tegak di atas gelanggang Johor, bayang lenyap, udara seakan menahan nafas. Puteri Setiawan bersemayam di singgasana bertatah delima. Wajah baginda damai, namun mata menimbang tanda ribut yang hampir tiba. Tun Perak berdiri di sisi, debar merayap ke dada. Tasik di belakang istana mula berputar, pada awalnya ringan kemudian dalam, lalu menjulang seekor naga air bersisik hijau kebiruan. Di atas kepala naga berdiri Cempaka, berkebaya biru, rambut diikat tinggi kemas, tenang pada raut, badai pada mata. Cempaka turun menyembah Puteri Setiawan, lalu berdiri di tengah gelanggang. Arus melilit tubuhnya seperti gelang hidup, patuh pada telunjuknya. Pada sisi gelanggang, Manaf penjaga angin memandang ke arah puteri. Garis risau yang halus timbul di keningnya. Dia maklum tenaga yang dipanggil Cempaka belum sepenuhnya jinak.
Balairung menjadi berat, hulu balang melaka diam, ada yang memicit hulu keris, ada yang menunduk sedar. Martabat ilmu di hadapan bukan untuk dicuba tergesa. Melihat tiada yang berani mahu tampil ke hadapan, Cempaka melingkar air hendak mengunci gelanggang. Tiba-tiba, guruh melata di langit, cahaya memacak ke tengah gelanggang laksana tombak kilat yang menyiat kabus. Batu gelanggang bergetar halus, rambut di lengan hadirin menegak, lingkar petir melukis bulatan di kaki tiang gelanggang. Asap terkuak dari pusat cahaya, lalu tampak bayang seorang Laksmana melangkah keluar. Berambut panjang, tegap tubuh, tajam renungannya. Hang Lekir. Hang Lekir pun menunduk memberi sembah. Daulat tuanku, ampunkan Patik masuk ke Johor tanpa izin. Namun pada segala negeri yang Patik lintasi, tiada yang damainya setanding Johor, dan tiada serinya menyamai wajah tuanku. Puteri Setiawan tersenyum kecil lalu berkata, "Gelanggang, Datuk Laksmana." Hang Lekir menoleh kepada Tun Perak, menandai hormat. Abang Tuah menyampaikan salamnya, Datuk Bendahara. Pertarungan pun bermula. Gelung-gelung air dari Cempaka bergerak menutup. Jejak Hang Lekir hilang timbul dan ketika gelung terakhir hampir mengatup, beliau hadir di belakang Cempaka. Bisiknya dekat, beradab namun berjenaka nakal. "Jika senyummu tumpah, wahai Cempaka, gelora pun jadi cermin. Izinkan hamba melihat diri di dalamnya." Cempaka berpaling. Wajahnya bertukar menjadi badai, bukan kerana benci, melainkan takut akan lalai daripada amanah. Tombak-tombak air meluncur deras. Hang Lekir melayang sepatas kilat. Tombak menembusi bayang bukan jasad. "Tusukmu tajam, wahai Cempaka, namun alismu lebih mematahkan hamba seluruhnya." Dan cahaya di hujung jarinya mematahkan gelung yang menjerut. Kabus turun menelan pandangan. Sorak yang tadinya tertahan karam menjadi diam. Cempaka memusatkan diri, menarik arus dari dasar yang paling gelap, bangkit dinding air setinggi istana. Beratnya menekan udara hingga dada menjadi sempit. Pada saat itu Hang Lekir menekap tangan ke bumi, memungut sebutir batu, menggenggamnya rapat lalu melemparkannya. Batu itu disambar petir menyala seperti bintang menembusi dinding, lalu menghentam dada Cempaka. Sang gadis terhumban ke tepi gelanggang. Bunyi hentamannya memecah hening hingga batu berderai halus. Dari tasik naga mengangkat kepala, air bergetar seperti menunggu perintah. Cempaka bangun, nafasnya pecah. Biru merayap dari tepi berbola mata ke tengah, menelan hitamnya sedikit demi sedikit. Arus yang dipanggil kini memanggil tuannya semula. Di sayap gelanggang, Manaf sekali lagi memandang Puteri Setiawan. Tatapannya menjadi isyarat bahawa tenaga itu tidak lagi tunduk. "Naikkan benteng sekarang," titah Puteri Setiawan. Datuk Nengarang menegakkan dinding bumi. Akar-akar bergelut menahan air, namun sekali libasan naga meretakkannya. Manaf memutar angin mengangkat rakyat ke serambi tinggi. Obor menunduk, bau tanah basah memenuhi rongga nafas. Untuk pertama kali dalam 7 purnama, Hang Lekir mengunur keris. Tubuhnya disarung kilat berjalin. Ombak dari tasik menghempas Johor, menghancur dan memusnahkan. Gong tidak berbunyi, burung di pohon berhenti berkicau. Dan tiba-tiba, dari tepi gelanggang melayang sehelai pelepah biru, berputar perlahan sebelum menyentuh batu. Bayang sayap melintas matahari. Jentayu terbang menjunam, kepaknya menurunkan gelora setapak demi setapak. Di atas tengkuknya, berdiri Jatara Bayu. Seluruh Johor menunduk hormat. Puteri Setiawan terlebih dahulu mengangkat sembah, diikuti Tun Perak dan Hang Lekir. "Selamat datang ke Johor, wahai yang tiada bernama. Maafkan Patik, kehadiran tuan kami sambut dalam kacau bilau ini." Jatara Bayu mengangguk kecil, lalu meletakkan sebatang ranting pada dahi Cempaka. Api biru di mata gadis itu padam. Naga pun tunduk. Air kembali ke tasik. Bumi menghela lega yang lama tertahan. Kemudian mengangkat telapak tangan. 2 geliga milik Puteri Setiawan dan di tangan Tun Perak terangkat, berputar, lalu berpadu menjadi sebutir geliga putih. Akhirnya Jatara Bayu membuka bicara. "Maghrib esok Garuda datang. Apalah guna sebangsa jika tidak seraga?" Jatara Bayu naik semula ke atas jentayu dan terbang pergi. Puteri Setiawan bangkit. "Manaf, serukan kabar, seru semua suku. Malam ini kita menuju ke Melaka." Dari selatan, mara suku Jenang menunggang harimau rimba, loreng seperti tulisan tanah.
Dari timur, terbang suku kebangsa melepaskan helang-helang mereka, pusar sayap menyulam halaman langit. Dari barat, datang suku serumpun mengiring gajah, bumi bergetar menerima tapaknya. Dan dari utara, bangkit suku Nengarang, menunggang naga menyusur langit, sisiknya memantulkan bulan. Obor dinyalakan, gong dipalu, johol berkilau seperti bintang di bumi. Putri mengangkat tangan tinggi, hingga hujung nyawa.